Apakah hukum korban wajib dilakukan di negara sendiri? Korban sunat, negara mana pun sunat atas muka bumi ni. Duduk di Kemamang, korban di Ukraine, sunat. Duduk di Kemamang, korban di Brazil, sunat. Semua sunat lagi. Tidak ada wajib, melainkan kita nazar. Aku bernazar masuk korban 1 ekor lembu tahun ini kerana Allah, maka wajib kena korban. Faham? Dah lepas tu ada orang korban di Cambodia, ada orang korban di Syria, ada orang korban di Sudan, contohlah. Faham? Ada orang korban di Malaysia. Mana lebih afdal? Serah pada Allah. Kita niat buat nak mendekatkan diri kepada Allah. Faham? Kemungkinan kita korban dalam negara banyak pahala, kemungkinan kita korban luar negara banyak pahala. Tak usah susah. Siapa yang masuk perkara-perkara seperti ini, dia sudah dikira kerja dengan Allah. Mu korban di Malaysia pun Allah bayar pahala, mu korban di Afrika pun Allah yang bayar pahala. Bila Allah yang bayar pahala, tidak ada bayaran yang murah. Kerana Allah ni ghaniyun anil alamin. Okey, lebih kaya daripada alam ini.